Kia. Minta kangkung sikit. Oi, ambil lah Tan. Aku kat dapur ni ha. Aduh, letih nak mencari seikat kangkung pun. Dah tak pasal-pasal akak dah pakai lawak-lawak. Kena masuk parit. Lupa nak intro. Hari ni akak nak masak kangkung belacan. Jadi jangan tanyalah kenapa akak pakai serba hijau hari ni. Kita ikut tema ala-ala sayuran gitu. Ya Allah, rambut ni pun tak bagi kerjasama langsung. Cukup lah kok banyak ni. Akak 3 beranak je pun nak makan ya komeh. Bagi akak basuh-basuh dulu bagi bersih. Takut ada pacat. Tunggu Sat. Baiklah, pertama sekali kita siang lah dulu kangkung ni Daimeh. Ada orang suka potong-potong je, tapi akak suka petik dengan jari je. Macam ni. Lepas tu kita tumbuk cabai dengan bawang merah. Kalau suka pedas, boleh letak banyak sikit. Lepas tu masukkan belacan. Ni rahsia utama dia. Tak ada ni tak jadi kau meh. Orang sekarang nak senang blend je. Tapi akak ni pula wanita-wanita purba. Faham-faham leh. Bila dah lumat ni boleh tumis. Akak lupa nak bagi tahu. Tadi akak tumbuk sekali dengan ikan bilis. Cuma tak sempat rakam. Maklumlah komik, akak hanyalah wanita yang lemah. Akak tak lari dari kehilafan. Okey, last sekali masukkan kangkung. Takkan itu pun akak nak ajuh. Siap dah kangkung belacan kita. Tan, udah lah tu main handphone. Kamu kerja sekolah dah siap ke belum? Pergi panggil bapak kamu. Makan ni ha.